Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Baiklah, sebelum kita hari ini ada apa murid? Hari ini hari Rabu, cikgu. Hari Rabu. Tadi ini? Hari ini 11 cikgu. Baiklah murid, sekarang ni cikgu nak kamu ke depan dan ambil dua gambar yang ada dalam beg Mr. D. Saya sila ke depan. Jangan tengok tutup mata. Selupkan tangan ke dalam beg. Pilih dua saja gambar. Baiklah. Kawan sila ke depan. Baiklah Saif, sila bangun dan bacakan apa yang kamu dapat. Saya dapat gambar seorang abang dan juga seorang kakak. Bagus. Sila duduk Saif. Kamu dapat gambar apa? Saya dapat gambar ayah dengan ibu, cikgu. Baiklah, untuk sila duduk. Terima kasih Kamarudin. Terima kasih, cikgu. Jadi untuk topik pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang keluarga saya. Jadi siapa ahli keluarga yang paling kamu minati? Saya sayang ayah saya, cikgu. Kamarudin, ayah. Saif? Saya juga menghati ayah saya, cikgu. Sebab saya berminat dari seorang guru. Ayah saya seorang guru. Wah, sangat bagus. Semoga kamu dapat menjadi seperti ayah kamu pada masa akan datang. Terima kasih, cikgu. Baik. Baiklah, sekarang ni cikgu nak kamu mari kita baca petikan dalam buku teks. Baiklah, untuk tajuk hari ini kita akan belajar tentang topik satu, iaitu tema kekeluargaan. Sekarang ni cikgu nak Saif sila baca muka surat 2. Cikgu nak kamu baca 3 frasa di bawah. Baik, cikgu. Boleh pilih yang mana? Di atas bumbung, Di atas bumbung. menjemur kasut, Jemur kasut. pilih air. Pilih air. Bagus Saif. Baiklah Kamarudin, sila baca lagi 3. Selamat pagi. Lepas tu di atas bumbung. Lepas tu mencuci basikal. Membasuh basikal. Membasuh basikal. Bagus Kamarudin. Jadi untuk topik ini kita akan belajar membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi cikgu nak pilih seorang murid untuk membaca petikan di bawah di dalam teks ini. Siapa yang suka tajuk? Saya dulu. Saya. Okey. Sila bangun saya. Saya sila baca sampai cikgu tunjukkan ni. Baik, cikgu. Saya sila baca. Encik Jamil membawa anak-anaknya ke kedai kek aneka. Mereka hendak membeli bahan untuk membuat kek. Hana dan kakaknya mencari telur, mentega, gula, esen vanila dan tepung gandum. Bagus saya. Sila duduk. Baiklah murid, untuk setelah selesai membuat bikin baju ni, cikgu nak buat permainan sedikit. Agak-agak ada apa dalam botol Mr. D? Tak tahu, cikgu. Tahu, cikgu. Untuk permainan ni, cikgu akan bagi kamu seorang satu botol. Dan kamu perlu menyusun isi dalam tu.
Baiklah, sekarang ni cikgu akan berikan kepada setiap soalan. Komandan sila ke depan. Sebabkan komandan orang pertama, komandan berpilih. Komandan nak yang mana? Saya nak biru. Biru. Okey. Saya dulu. Warna hitam ni saya. Terima kasih Aiko. Sama-sama. Baiklah, sekarang ni boleh buka botol, boleh buka penutup botol dan keluarkan isi dalam botol tu. Sekarang ni boleh dah mengenalikan ahli keluarga? Dah, Ahli keluarga ada siapa? ada bapa, Lagi? Nenek, Lagi? ada abang, Lagi? emak, Lagi? ada kakak. Lagi? abang. Betul. Jadi sekarang ni cikgu nak permainan sedikit. Permainan Apa ni itu? namanya word hunts. Maksudnya kamu kena cari perkataan dan kamu kena jawab soalan ni. Cikgu akan bagi soalan terlebih dahulu. Dekat sini ada 5 jawapan. Jadi cikgu dah letakkan 5 jawapan tersebut di sekitar kelas. Jadi tugas kamu dulu sekarang ni adalah untuk mencari kepingan jawapan tersebut dan dapatkan, kemudian sila bawa ke hadapan. Baik cikgu. Baik, cikgu. Baiklah murid-murid dah jumpa semua? Jumpa cikgu. Susah tak nak bercantik? Susah. Baiklah, sekarang ni cikgu nak kamu berbincang dalam satu kumpulan. Selepas tu, cikgu akan tanya soalan. Lepas tu cikgu nak kamu hantar wakil untuk jawab soalan di hadapan dengan jawapan yang sesuai. Cikgu bagi kamu masa 2 minit untuk berbincang. Baiklah murid, sekarang ni cikgu akan bacakan soalan. Soalan yang pertama, bapa saya seorang yang sangat tempat kosong dan tempat kosong. Baiklah, siapa ada jawapannya? Sila ke hadapan. Saya cikgu. Baiklah, saya sila ke hadapan. Saya, kita siapa yang kamu dapat? Sila tunjukkan. Saya dapat rajin. Saya dapat rajin. Sila sikit je. Sini aku. Jadi cikgu, saya dapat kertas perkataan rajin dan perkataan penyayang. Baiklah, sila baca jawapan dan soalan tersebut. Jadi, bapa saya seorang yang sangat rajin dan penyayang. Betul murid? Betul. Betul, berikan tepukan kepada saya. Terima kasih cikgu. Baiklah, soalan yang seterusnya. Bapa saya bekerja sebagai tempat kosong di salah sebuah tempat kosong berhampiran. Siapa ada jawapan untuk soalan nombor 2 ni? Saya cikgu, saya. Komandan, sila ke hadapan. Komandan, boleh kamu bacakan kertas apa yang kamu dapat? Saya dapat kertas sekolah dan juga kertas guru. Betul, saya tunjukkan pada hadapan. Nampak ni murid? Nampak. Baiklah, Komandan sila baca jawapan tersebut. Bapa saya bekerja sebagai guru di salah sebuah sekolah berhampiran. Betul, berikan tepukan pada Komandan. Terima kasih, cikgu. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti seterusnya kita akan bermain permainan kuis digital.
Jadi di sini dalam kuisnya ada 2 kuis. Kuis yang pertama, seorang murid akan menjawab 5 soalan. Dan untuk kuis yang kedua, seorang murid akan menjawab 5 soalan, manakala soalan lagi akan menjawab 4 soalan. Jadi untuk kuis pertama ni, siapa nak jawab 5 soalan terlebih dahulu? Saya. Baiklah, komandan sila ke hadapan. Untuk kuis yang pertama ni, murid-murid perlu menekan jawapan yang betul. Di sini ada 3 pilihan jawapan. Baiklah, komandan sila mulakan. Yang sini. Gerakkan dan tekan pada jawapan yang betul. Oh, tak masalah. Tak apa, komandan. Ada 4 soalan lagi. Baik. Apakah jawapannya? Ibu, nenek atau abang? Wah, betul. Baiklah, apakah jawapannya? Nenek, abang atau kakak? Ya, betul. Terus soalan lagi. Abang, adik perempuan atau bapa? Betul. Soalan terakhir. Baiklah. Komandan sila duduk. Terima kasih Gajas. Seterusnya saya sila sambung. Baik cikgu. Apakah jawapannya? Datuk, bapa atau abang? Betul. Apakah jawapannya? Abang, adik lelaki atau kakak? Betul. Apakah jawapan ini? Ibu, adik perempuan ataupun nenek? Betul. Apakah jawapannya? Makcik, abang atau datuk? Betul. Soalan yang terakhir. Ibu, pakcik atau kakak? Betul. Ya, kita tengok skor yang diperolehi Sain 55 dan komandan 45. Berikan tepukan yang gemuk pada masing-masing kerana berjaya menjawab. Baiklah, untuk permainan yang kedua, cikgu akan mulakan dengan permainan keluarga saya. Baiklah, sekarang ni murid-murid diminta untuk memadankan jawapan tersebut dengan gambar tersebut. Jadi sekarang ni cikgu nak seorang sila padankan 5 perkataan dengan 5 gambar. Baiklah, siapa sukarela untuk menjawab terlebih dahulu? Saya, yuk. Silakan hadapan. Untuk padankan, kamu perlu tarik titik putih tersebut dan bawanya kepada titik putih satu lagi di bahagian image. Okey. Seperti itu, betul. Baiklah, 4 lagi. Betul. 3 lagi. Betul. Kemudian, komandan sila ke depan. Baik, Ibu. Sila padankan jawapan tersebut dengan gambar yang sesuai. Betul. Berikan kesan. Baiklah murid-murid, nampak tak? Yang mana satu abang, yang mana satu emak, yang mana satu ayah, yang satu datuk, nenek. Nampak, cikgu. Baiklah, jadi sekarang ni cikgu harap dengan aktiviti yang kita lakukan pada hari ini, kamu dapat mengenali ahli keluarga kamu dengan lebih mendalam dan mengenali gelaran yang sesuai untuk memanggil mereka. Baik, cikgu. Faham, cikgu. Jadi di sini cikgu nak tanya, dalam banyak permainan ni, kamu suka permainan yang mana satu? Saya, cikgu.
Baiklah saya, kamu suka permainan yang mana? Saya suka aktiviti yang padankan dengan gambar. Kamu lebih jelas ke kalau menggunakan aktiviti tersebut untuk memahami? Sebab saya nampak perkataan, lepas tu saya nampak gambar seorang ayah, seorang datuk dan juga seorang nenek dan sebagainya. Bagus. Kalau Komarun, kamu minat aktiviti yang mana? Saya paling minat aktiviti mencari kata tersembunyi di sekitar kelas. Kenapa Komarun? Kerana setiap kata yang saya jumpa, saya boleh ingat dengan cepat. Bagus Komarun. Terima kasih semua. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan pada hari ini dapat kamu amalkan dan kamu gunakan dalam kehidupan seharian. Baiklah, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, terima kasih cikgu.